ada Malacca. Sudah sampai Malacca. Malacca. Wow. Malacca. Aku. Mana tengok. Warna macam pergi BD. Okey, sikit lagi kita nak sampai. Rusia bila rakam ni. Ni dia. Di Bayern. Di Bayern. Okey, ni dulu kita orang. Okey. Tempat mandi dia sini. Anak aku dah tak mandi dah semua, aku dah tahu. Suara orang tengok lah. Pening-pening dah ni. Tak mandi kan aku. Kita cari. Mana. Ni Malik. Hai Malik. Adik mana adik? Jom. Rumah tu. Anas mana? Boleh. Okay, go. Okay. Malik turun, saya rakam. Baik. Terima kasih abang. Umar! Anak cepat. Cepat Nas. Apa? Later. Kita parking sini. Okay, ni dulu kita warna oren. Okay, so belakang tu tandas dia tau. Okay, macam ni. Situ. Okay, yang ni tepat. Naik dia lah. Situ, Assalamualaikum. Okay, ni kawasan dalam rumah dia. Okay, ni ada TV. Ini bilik air. Ni katil dia. Ni tempat ni. Okay. Ni boleh buka lah. Kau nak intai-intai kat luar. Okay. Cahaya masuk ke apa kan. Okay. Yang ni bilik air dia. Okay lah, bilik air bersih. Bersih. Bersih gila. Okay. Ni kawasan bilik dia. Ya, so ini je lah untuk kami 5 beranak, 3 kanak-kanak, 2 dewasa. Jadi kita tengok anak pergi mandi. Cakap mana kolam dia banyak. Kerana 1. Jom kita tengok apa-apa nampak confirm mandi sini ni. Nampak ni. Okay. Ni tempat gerai makanan dia macam ada. Nak makan apa-apa semua ada. Okey. Makan macam ada. Okey. Kita perlu jalan. Ini lagi. Bapak dia tengok anak dia. Ni Anas dengan ni tiga-tiga dari sini. Umar. Ni kolam ni ada goreng besar. Mana? Semalam. Kalau minat di sini semalam. Kalau orang takut orang. Cepat. Ni ada kawasan. Aku rasa gambar ni. Kalau anak aku datang ni mampu ni. Boleh pula nak mancing kat sini ha.
Ini tetamu datang secara tiba-tiba. Aku pun tak tahulah. Hai. Anak, orang nak turun. Kejap-kejap dia kan faham. Ya, panasnya bini nak hilang. Takut kan kau agung kau. Tak, dia memang dia tak kira. Nanti dia main turun je. 1, 2. Satu, bye. Oh, Cepatlah Umar. cepat. Lagi lama. Makin selu pula kawan ni. Lambat Afiq. Bapak repot kesian anak tu. Macam mana kau boleh selu? Kau main lah. Ija nak pelampung. Ya Allah, sibuklah. Mana? Oh, dia lupa. Lagi belum musim dia tak kalau. Kalau kita kacau-kacau ni, bantu saja. Bantu. Jadi dia. Yang cantik. Ini di tempat yang dah ada orang pergi. Pada saya gurau. Pada beri ada mak. Mak api okey ni. Okey, Faizal nak Hari ni kan kita tak ada pun. nasi tau, nasi. Dah. Faizal nak masak. Mak duduk cari okey di bilik kat tak ada dah. Kita kasih tak ada. Dua-duanya ada lah. Kan tempat. Okey. Kita nak tangkap ayam tu. Tak sembelih dia. Lezat kan. Guys, ni tak tahu lagi guys. Sekejap guys. Saya tolong kacau je. Asal dia ni? Saya rasa kan jari dia mana masam tak masam. Dah taruh air tak payah rasa lah. Kacau-kacau apa? Masam manis. Awi pergi keluar beli daging ke apa, boleh bakar daging ke semua sikit ni. Tak rasa. Malam ni kita nak pergi makan asam pedas. Mana mau dek? Jom. Tak nak aku asal benda apa nak aku kau pergilah tak apa. Orang tak tahu lah. Weh, jatuh muka bang. Oh nak mandi lagi. Oh, nak mandi lagi. Alah. Okey. Okey, Dah. Okey. Mak. Kau balik dah ke sini. Special.
lah guys, kawan-kawan. Saya sadin. Sadin Tadi je. makanan saya suap. Tengok Sudik pun sedih-sedih. Guys, kita kekurangan makanan. Tolong ambil ayam kat situ, guys. Kalau tu tak lawa. Kalau tu tak lawa. Tak lawa ke? Pecah-pecah. Pecah. Aduh, sorry. iPhone 17 macam ni. Mana kau ni? Saya tinggal dia. Letak je Maggi tu baru je. Hai. Oh, dia menguap. Ya, duduk naik lama ngantuk lah. Kena dua ke apa? Ini betul camping, guys. Sebab apa? Macam tak ada. Korang jangan salah faham tempat ni kita membuat konsep camping. Jadi memanglah tempat dia macam ni, berpasir-pasir, berlumut-lumut. Okey. Kejadian dia. Sekejap baby dah sikit. Saya bila terkali ke terus. Elak. Tak payah apa tak apa. Nanti berlekat dengan telur. Tak sikit je lah sikit. Nanti melekat dengan telur. Ni kuali tak lekat. Tak lekat, guys, tu kuali ni. Wali mahal. Wali mahal barang semua ni. Mahal tak mahal lah. Kenapa nak gagas? Ke sebab Malik? Guys. Tak Malik pis. Habis aku marah kalau aku kampung. Ni nak taruh minyak kan. Ni nak kita ni. Ni kena ni. Tak lah ya. Telur apa kita akan buat? Telur dah mata. Masuk dalam frame kan nak cakap. Telur mata dah saya nak masukkan telur. Okey. So kita buat telur mata. Taruh minyak lagi. Sekarang waktu senja dah nak malam. Kita tengok Malik makan apa tu. Malik, boleh tak saya nak interview sikit? Malik tengah makan apa? Sardin. Okey. Boleh perkenalkan diri tak? Ha, nama saya Malik. Malik tengah makan apa? Sardin. Takkan sardin saja. Sardin dan telur. Oh. Orang kata di tanah. Okey, jap saya nak rakam telur Diam, nanti ada Ini orang nak telur. curi kita. yang ayah Malik masak. Ayah, hati-hati ada becak. Ayah nak pergi mana? Saya tahu ayah Inilah nak pergi stesen. surau. Nice view. Oh, takut ah. Itulah takut gua dunia jatuh timpa kepala. Kita ada dengan mak. Pergi rakam tu durian yang rendah-rendah tu. Sudah kat dah tadi dah rakam dah. Sekarang mak cakap. Cakap apa? Nyamuk. Banyak nyamuk sini. Sebab sini hutan. Okey.
Guys, anak saya tak nak makan guys. Dia mau tidur, dia nak mau baring saja. Kenapa nak guys? Ingat Malik ke? Iyalah. Tadi makan lah. Mana dia makan lagi? Makan Maggi je pagi ni. Sebelum koma tadi bagi makan Maggi sedap. Ini pun Maggi juga. Dia tak nak makan telur sabit merah. Bata ayam Malik. Ada apa? Maggi dia makan tak Anas tadi? Yang dia bawa masuk tadi Maggi. Ya, yang suruh ni tadi. Dia minta susu. Sedap guys, sedap. Okey, sekarang kita berada kat mana? Di Bayan. Hill. Melaka. Bayan Hill Melaka. Ni mak asal mak tak makan. Makan lah. Tu Awi yang dekat tepi kolam tadi tulis di Bayan Hill, Clamping. Saya sebenarnya dalam ni macam saya nak buat. Saya nak buat bakar-bakar. Walaupun saya dengan suami saya nak buat lah sikit. Tapi saya terhad lah. Injet. Jadi saya stres lah. Wow, otak saya stres. Aduh, saya tak tahu nak macam mana. Saya injet. Kalau tidak macam tu saya buat ni. Semua benda saya buat. Ya, saya tak tahu nak buat macam mana. Saya tekilan lah dengan benda ni. Nak buat masak apa benda je pun. Bakar-bakar kan nak buat lah. Laki bini makan bakar-bakar ke apa. Sosis ke? Oh. Oh. Bakar saja. Kenapa tak teruskan je? Terhad. Oh. Injet. Okey, tak apa, malam ni kita akan realisasikan kita akan beli hotdog dalam 2 je. Masak 2 je untuk realisasikan. Oh dah masuk dah. Dia tak pasang mesin lagi. Aidan. Oh, Aidan. Awi Aidan. Ya abang, cepat bang. Tak dia sakit. Kita Tak sakit. Ui, Tak ada pergi. Kena prank. Ada tu. apa tadi? Winnie dari kali ni. Kenapa? Winnie dari kali ni. Kenapa? Korang kena prank. Woi. Kena prank. Kena prank, mak kena prank. Nenek kena prank punya. Gambar bulan. Lepas tu buatlah bunyi. Okey, lagi sekali bang. Abang buat bunyi bang. Ya. Aduh, wih. Buat bunyi. Mana Mana yang baca? Sekarang ada bulan. Ui, seramnya. Kena prank. Kena prank. Banyak Abang buka. Bukan bunyi serigala betul-betul. Oh, bunyi segala. Seram. Banyak bunyi. Nenek sampai dah takut tu. Dah menggeletar nenek ni. Tengok tu langit warna emas tu. Tengok. Ayah sampai nak demam dah seram tu. Ui, demam. Alah, biarlah demam sikit pun. Tapi sana ya lawa nanya. Matahari turun. Dulu ada budak kecil, dia pergi ngaji seorang-seorang. Lepas tu ada entiti tengah makan anak dia. Tengah makan budak tu. Lepas tu polis pergi cek, tak ada darah, hanya ada buku Al-Quran je. Lepas tu. Selepas tu apa jadi? Lepas tu tak ada darah pun, tak ada dia mati. Ini kes dia seorang je yang hilang. Ada 200 orang yang hilang dari Melaka ni. Hutan gigit sakit. Oh. Dia gigit sakit tapi jamuk dia tak bahaya. Bukan terkejut. Dia kita macam rasa macam semut ke apa kan. Tak macam kena. Dah, jangan tembok. Saya nak tengok tidur. Eventually. Malam pun on juga. Mana golem. Ya nah, Malik. On, malam on. Mandi malam lah. Tak sejuk ke? Apa? Adik kan ada? Okay, ini adalah suasana malam di Bayan Hill. Ni ada kampung sikit lah. Kampung. Yes kan? Banyak orang-orang kat dalam homestay. Semua dah tidur. So nak kita ni tak kena time tengah malam ke pagi buta ke mandi tak mandi. So kita tengoklah anak-anak saya Muhammad Anas Fikri dan Muhammad Umar Ashraf masih mandi di tengah malam. Ha? Dia beli apa?
Dik, tolong. Dia peduli apa? Malam ke, pagi ke, siang ke? Nampak tak? Tak ada hal. Dia tak ada hal. Okay. Ni suasana malam lah. Ni kawasan-kawasan ni patut siang-siang ada orang bergerak kan. Healing lah. Di kawasan atas ni. Nampak sangat. Nak mandi situ. Ni macam ni. Nampak. Okay. Itu kawasan mana? Okay. Saya bawa oleh-oleh kat dalam. Mana kata macam ni kan? Bayang tengok. Cantik. Okay lah untuk anak-anak sono. Macam mana? Bayang ada. Aku tak boleh tak bayang. Aku duduk kurang. Pula. Alah. Kau rasa aku nak try buayan ni. Tapi atas ni ada. Ceritalah berani ke tidak Ni aku nak try nak duduk sini. Nampak ni. My God. Jalan dulu. Ni saya pokok durian. Durian guys. Durian. Dalam dia. Nak belum ni. Yes. Tunjuk dah. Tak kemah. Tak. Okay dah. Dia buat kemah di sini. Ni juga. Ada ke 1, 2. Saya punya 3, sana 4, 5. Rasanya iglo ada 5 ke 6 lebih kurang lah. Berat main buayan. Best tau tengah malam. Seronok gila. Kan? Seronok sangat. Kawasan perumahan guys. Kawasan perumahan. Kawasan hutan je pak. Di bayar here. Okay. Seronok je. Kucing tak ada. Okay. Ini kalau yang tak tidur sini lah. Agak masuk. Okay. Makan apa? Ikan ke ayam ke? Pari. Oh, pari. Daging betul telur. Nah, ini lah mau dicampurnya. Mak yang tu letak telur. Tapi ada kedai ada banyak je. Ni tadi dah makan lagi. Tengah ni dah malam ni, lebih kurang pukul 11 malam. Patutnya semua orang dah tidur tau. Clear tidur dah. Ada lagi lah. Tapi keluarga saya ni guys, tengah makan guys. Asam podeh. Awam kau rakam-rakam. Dia kalau makan terus jadi macam tu automatik boleh cakap. Oh. Weh, yang ni dia mabuk Maggi ke apa? Hey. Dah tak? Ni kenapa? Tanalah kita kat sini. Siapa dalam video dia tak pernah serius. Satu scene tak pernah serius. Tolonglah siapa macam dia tegar serius. Tak ada, susah nak dapat. Adalah aku pergi zoo tu. Aku serius. Ingat tak aku pergi zoo yang aku pakai baju hitam tu? Okay. Zoo dinosaur tu. Tu aku serius. Takkan tak ada buat lawak. So ada. Tak ada. Kau tengok balik Satu scene tak ada. YouTube kau yang pergi zoo tu. Kau pakai baju hitam kan. Aku diam. Aku tak pandang pun kamera. Aku serius. Ya ke? Ada. Kau tengok balik YouTube. Ada sini. Ni mereka Alah, tengah aku makan. Aku dah campur ni lah. Longko. So sini tak kau. Ini ni. Mereka tengah makan lauk lahabau. Apa lah?
Laut lah habau. Tu ada petai itu. Ni. Orang takut lah nak pergi sana. Okay, katanya ada petai je kita tengok guys. Petai. Oh lah ada petai guys. Nampak tak? Nampak tak guys? Nampak tak? Tu dia. Wih, petai weh. Petai ada durian, ada apa ni? Oh my god. Okay. Nampak tak? Apa tu? ID mana? Ini dia punya pedah, dia pedah. Okay guys, tengah dapat lepak makan pun anaknya. Ya, dalam sangat tu. Aidan, ada minta yel. Ebi dia nak lagi. Hawau. Lah asam podeh. Cilako, cilanat. Hei, taruh nanti YouTube kosong. Memang orang Melaka macam tu. Mana kan? Tak nanti orang lagi mana ada. Kamu masih ni ya? Oh tak pergi tak dengan dia. Inilah keadaan dalam berimpit-impit sikit lah. Dan kisah tu. Berimpit-impit. Tak apa, ni keluarga kita je. Oh, dia kursi dia duduk. Dengan sangat ya. Pandai dah tidur nanti. Dia tengah rakau. Berimpit-impit. Ya Allah, berimpit-impit tidur ya. Ya Allah, berimpit-impit tidur. Ladang kan. Tengok. Berimpit-impit tidur. Kenapa pintu tu terbuka tu? Ada apa? What tomorrow? Okay, sekarang pukul 9 pagi. Sebenarnya pukul 8 pagi dah anak saya bangun. Dah start dah tali baju. Mendi kata. Aduh. Yang tu guys, yang tu Malik Ridwan. Okay. Ini guys, Rumah Ashraf dengan bongsu dia. Rumah Ashraf. Anak itu. Umar. One, two, go. Terus tak? Cepat. Arya. Satu, dua, tiga. Kita kasih Malik Ridwan. Malik Ridwan. Sepi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abaikan muka-muka saya yang bunga sebab saya tak boleh make up. Sebab agak cedera kalau make up penting. Jadi saya tak make up. Tapi anak mengamuk. Jangan makan dia. Takut. Okay, day 2. Semalam check in. Hari ni check out pukul 12. Day 2. Memandangkan ada ketidakpuasan hati lepak di sini. Tadi orang tambah hari. Perlu bapak ni. Biasalah, aku nak bagi tahu lah, igloo ni okey. Cuma musim panas memang agak panas lah. Betul-betul panas. Kan? Ibu kita orang malas kita orang KL kan. Ada nyamuk. Oh my god. Okey, day 2 kita nak pergi ke Bali Residency. Ya, itu di bandar, tengah-tengah bandar Melaka lah. Ini tempat Residency. Aku ngamuk. Aku nak mandi. Pukul nyamuk ni, tolong ya. Okay, bye. Out. Okay, bye-bye. Selamat tinggal. Ni di Bayan Hill. Nak pergi ke lokasi seterusnya di Bayan Residency. Ni ada Ipoh pula yang suggestkan dia tak puas bercuti katanya. Itulah kata. Okay, jom. Sampai laki saya pun dia terpaksa. Allah peliharakan negeriku. Bang, tengok bang. Cantik. Belah kiri ni. Kita kena tanya dulu atau membayar di kaunter. Tengok macam mana. Macam terbuyu je. Ya. 1 hour later. Okay guys, tu naik jangan. Kita nak bawa anak-anak pergi mandi kolam. Jangan abang belum. Kita nak bawa budak-budak mandi kolam. Sampai dia residensi Bali ni kolam. Siapa tekan naik? Kambing. Ya Allah, Anas. Tu kena berlaku. Kena pergi sekincang tau. Terlekat. Oh, dia dah cakap belilah satu. Oh, kat kitchen tau. Okey, petang-petang ni dah ramai dah. Yang ni pak undanya. Ni bapaknya. Ni anak. Dia nyorok.
Bapak dia campak je anak dia. Tengoklah bapak punya perangai. Ah, ayah, ayah. Ayo bagi buntut, buntut. Koyak, koyak. Teman balik makan. View kolam di Bali. Okay, let's go. Dapat tengok apa? Macam ni. Malang tinggi sangat lah. Tengok lah. Apa? Hol. Kencang. Nampak ke tengok? Okay, malam ni kita jalan-jalan dulu dekat pasar. Ha. Ya, sayang, sabar. Anas, sabar. Anas, pegang tangan ibu. Anas. Lain tak penting, ini penting. Ini penting. Ini penting. Naya. Ni jalan kapal tengah malam. Kapal tepat. Wow, 12 way guys, 12. Ni 12 malam kapal. Anak aku nak tengok kapal. Oh my god. Tapi tak boleh masuk lah malam-malam. Dia nak kau berdiri satu keluarga sampai. Okey, cantik. Panada, 1, 2. Panada, 1, 2. Kapal ni. 1, 2. Mana mainan? Umar. Dia tengok benda lain. Umar. Okay dah. Dia pula family. Dia pula walaupun Ni buat kerja gila tengah malam berjalan-jalan pula dah. 12.30 guys. anak bangun tidur. Anak ya Allah. Mama anak aku pening lagi buat kerja gila. Belon pula nanti matilah aku. Tak apalah. Tengah malam. Tidak. Rida. Sampai. Sampai.
Kita dah sampai. Anas. Sampai. Buah lah. Buah kelapa dia ni. Si panas mana? Nenek, si panas mana? Tak tahu tak. Sini panas. Abang beca di tengah jalan, cari mengapa mencari makan. Putar kaki mengayuh, pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Putar kaki mengayuh, pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Dari pagi hingga matahari terbenam, barat timur selatan serta utara, hujan panas tiada merintanginya. Abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Putar kaki mengayuh, pergi jauh keringat lalu jatuh. Dari pagi hingga matahari terbenam, barat timur selatan serta utara, hujan panas tiada merintanginya. Oh, abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Putar kaki mengayuh, pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Itu sekolah ni lagi deret. Panjang sikit. Tu yang Ti cakap, you nak start juga tak ada. Dia kata. Tutup. Sudah malam. Buat apa dia ni? Sama. Later. Dek. Satu letter 3. Tak berlapuk dulu. Nanti bila baru. Nanti kembali. Alah, kesian orang ni ada sebut. Tinggal buat dia. Hantar ayah. Mak. Potong. Jap kepala dia. Dah ngantuk dah. One more. Okay. Nampak